Okey, alhamdulillah pagi tadi dah try tayar baru ni, tayar Michelin PS2. Memang terbaik lah. Corner atau pasir pun dia tak membuang. Kalau macam tayar Maxi yang lama tu dia okey grip, tapi bila naik pasir tu kena hati-hati sikit. Kalau naik pasir tu dia terasa membuang juga sikit. Beza lah dengan tayar Michelin ni. Yang Michelin ni made in Thailand, yang Maxi saya tu pakai made in Indonesia. Okay, ni yang depan. Cuma dapatnya tayar tahun 2024 lah. Tak dapat tayar baru. Dah minta dengan seller tapi dia send tayar tahun 2024 juga. Tapi tak apalah, kita pakai je, malah nak return barang. Tengok lah berapa lama tahan dia punya bunga, dia punya ketahanan tayar dia ni. Tengok, nak tahu tayar ni tahan lama tak lama, kita pakai bertahun-tahun, dia punya crack ni tak ada nampak crack dekat tayar tu.